Okey, adik sahabat, selamat pagi. Pada pagi ini saya akan memasak lagi menu sarapan pagi iaitu mi tahu. Memang saya pernah buat mi tahu ni yang dahulu, tapi ni agak-agak special sikit lah. Naik taraf. Okey, bahan-bahan saya gunakan ni lah. Ini saya akan rendamkan. Biar saya rendamkan dulu lah, senang. Okey, saya rendam dari sini agar dia tak terlalu masak. Saya ada tahu kukus semalam dan saya ada hati janik dengan perut janik, sayur, minyak bawang, daging yang telah siap dikisar, dan fish cake, fish bowl dengan daging lah, dan ni adalah daun bawang. Semua barang di sini saya simpan dekat peti sejuk dan saya boleh pakai selama 1 minggu lah, sehingga saya jemu memakan mi tahu. Ingin bertukar selera. Okey, inilah bahan. Terus saya akan memasak di dapur. Okey, adik sahabat, terus tonton saya sampai habis. Okey, adik, stay tune. Okey, tahu tu dipotong tengahnya, dia belah. Dalam tu dia belah aku, belah dulu out. Jadi aku ngisi ya dengan isi janiknya, dia aku belah ya. Udah aku belah kata lagi dikukus aku tau. Dikukus, lepas dikukus simpan aku badi tok baru, simpan bab air. Bila kak guna ya, kita ngeluar ke lah. Nak cara aku ngagak mi tahu lah. Ngambil ke ya uliah lama. Okey. Tu nak disimpan aku garam apa semua, kusung. Simpan dalam, banyak kukus, baru kita nyimpan di tok baru. Aku nak ngerebus ya, kukus saja. Pemayah tu pulang ke kita ya, lapa kita impu, kita yang agak ya. Ni ku kita yang kagak ketok. Okey. Aku mana mulai saya janik tu ya ke bisa di dia ke bisa lemak lah. Kita kukus ya sampai isi tu mansau. Nyamai kami tahu kakak terempuh. Okey, tok gaya yang udah disumbat aku ngau. Jadi ngajak simple. Mi tahu special. Okey lah, kita bersih. Okey. Ambil ya. Kukus bawang ni dalam masak. Atau ya ada kukus, yang ada kukus. Ila kita ke mana weh kuah ya. Kita benar-benar kukus lalu jempak kita nak mana ya. Tapi kita simpan itu buat cair lah. Aku guna lama kau dah. Bila kita simpan bab cair, ya udah dalam masa yang lama lah, seminggu kita boleh makai ya. Sampai saya puas makai ya. Lungai ya dia lu tukar selera. Tu. Dia ada kukus. Dia lah. Kapan dia mantau. Aku nak rebus
นึกถึงตายyang tahu. Okey, perut jadi kita rebus dahulu, hilangkan dia punya bau, dan hati ni kita potong ikut kita lah, nak besar ke nak kecil, tapi si lelok dia sederhana lah, tak payah besar sangat. Jadi jangan rebus dia terlampau lama sangat, nanti dia keras, agak-agak lah. Okay. Kita rebus dulu dia ni, biarkanlah kita rebus dia punya perut ni dulu. Okey. Okey, biarkan dia dulu. Okey, kita boleh buat persiapan lah. Okey. String dua orang. Okey, pertama kita masukkan minyak, bawang. Okey. Kaulah. Okey, minyak bawang. Okey. Lepas tu pisbo yang digoreng dan yang direbus, 2 biji seorang, 3 biji seorang. Galang lah bagi ini. Okey, minyak, lemak daging, lupa saya nak letak tadi, bagi sikit lah biar ada rasa dia, tak payah banyak sangat. Lupa saya nak ni, benda dia ada putih macam ni sebab saya simpan dia dalam peti sejuk lah, tu jadi dia jadi beku lah. Kalau tak simpan peti sejuk dia cair. Saya simpan kat peti sejuk sebab saya, peti yang saya beritahu tadi, saya nak guna dengan masak dengan apa nama yang lama lah. Okey, ini pun dah masak. Okey, air dia ni saya tak nak guna sebab air dia ada apa nama, apa orang kata, ada bau lah. Saya cuma nama isi dia. Okey, lepas tu saya tapis di sini. Okey, okey, masukkan. Okey, masukkan perut janik pun dah. Okey, settle. Okey, air sekarang ni saya akan membuat air rebusan daging. Okey, seterusnya saya akan apa nama, tahu. Saya akan potong dia lah sebab payah nak makan mana-mana begitu besar. Okey, saya potong ya. Okey, kita potong dia, jangan teraburkan dia biar dia masih tersusun. Masih tersusun macam ni. Saya rasa agak kurang ni, tapi separuh kita bagi. Okey, separuh kita bagi. Okey, separuh kita bagi. Okey, dah siap. Suhun pun dah siap, kita kena gunting dia, terlampau panjang nanti. Okey, kena gunting, kita buang air dia dulu. Okey, ya ni ikut kita lah, dah banyak ke terpulang, sebab tak senang kita nak makan lah. Okey, tu saya potong dia. Okey, letak sini. Okey, letakkan atas dia. Okey, atas dia.
cantik. Okey, lepas tu kita masukkan sayur. Sayur kita kasih sini. Okey, hias dia dengan sayur. Okey. Kita tunggu air rebusan daging. Saya menggunakan daging kisar ni lah. Daging kisar ni bercampur dengan dia punya lemak lah. Okay. Daging kita nak pakai daun bawang tu, adik. Kita bedah. Air pun dah mendidih. Okey, kita nyampur ke tok gagap ke tok. Biar berketuk-ketuk ketuk. Ni pun lumayan tahu lah, agak-agak kuah. Lepas kita agak kuah ngau daging kisar tu. Okey. Aku guna daging kisar ke campur ngau namanya ngau gemuk ya lah. Okey, biar yang masak ni. Aku guna secukup rasa. Tekan nemu tahu ke kena garam ke biji yang ada masalah. Tapi aku biasa kena tok dah secukup rasa. Kacau. Biar aku ketok lah. Dari tanpa menggunakan minyak tak. Tanpa menggunakan minyak. Kita jelup hati beritok. Aku ngai gerebuh hati beritok mai ke terlalu mansau. Ni bila ya terlalu mansau, ia akan kering. Ya aku nyelup ketok. Ya berketuk, agak-agak ketuk. Ya nak keras lah. Nak kering. Okey, dah. Okey, dah siap. Berketuk. Okey. Okey, kita letak hati dekat sini. Okey, siap. Kita tunggu letakkan kuah. Okey, kita letakkan meja lah, nanti panas. Okey, sekarang tiba masanya kita masukkan kuah dia. Okey, jom. Okey, masukkan kuah ada sini. Nak tengok kejadian macam mana. Macam ni lah kejadian dia. Okey. Saya tak masak. Okey. Masukkan daun bawang. Okey, lepas tu kita masukkan bawang goreng. Okey. Inilah kejadiannya, dah siap. Okey, madai, macam ni lah dia dah siap. Okey, nampak. Special sikit lah hari ni. Itu saya buat tak special, ni special sikit lah. Kita masukkan lada putih.
tu kacau. Bolehlah kita macam selera. Tahu dia saya potong macam ni supaya dia senang kita makan. Tu saya buat sebab saya potong macam ni. Okey, mari jemput makai. Oh, memang okey lah. Boleh try menu saya ni. Namai cuan kuah tu. Laban daging kisau nagi. Cik ya namanya isi aja nanti nyamai yang kuah. Jadi kita mesti ngisau ya campur ngau gemuk-gemuk ya lah lemak ayam. Kisau kita ibu bisa nyamai. Dia bisa lada. Lada pula. Ciri ni. Nah. Atas rempunya. Okay. Kenyang. Mau semangkuk tu. Okey, adik, sahabat, terima kasih kepada yang telah menonton video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Okey. Jangan lupa like, komen, share and subscribe Apai Nana channel. Okey, adik. Jumpa lagi kita di next konten. Okey. Bye, adik.